Hanya kerana satu peristiwa ini, seorang Perdana Menteri sanggup meletak jawatan. Macam ni cerita dia. Pada 16 April 2014, Korea Selatan dikejutkan dengan satu tragedi nasional di mana sebuah feri penumpang MV Seoul sedang berlayar dari Incheon ke Pulau Jeju. Di atas feri itu terdapat 476 penumpang dan lebih separuh daripadanya adalah pelajar sekolah menengah yang sedang dalam perjalanan lawatan sekolah. Pada awalnya, semuanya kelihatan biasa. Tetapi tanpa amaran, feri itu mula sengit secara perlahan-lahan. Anak-anak ini diarahkan oleh kru, jangan bergerak, tunggu di tempat masing-masing. Mereka patuh, mereka percaya orang dewasa akan menyelamatkan mereka. Masalahnya, bantuan tidak datang tepat pada waktunya. Minit bertukar menjadi jam. Feri semakin tenggelam dan akhirnya MV Seoul karam sepenuhnya. Lebih 300 orang terkorban. Kebanyakannya adalah pelajar sekolah. Seluruh negara Korea Selatan berkabung. Ibu bapa menunggu di pelabuhan, berharap anak mereka masih hidup. Tetapi harapan itu satu demi satu hancur. Kemurkaan rakyat meledak, bukan hanya kepada kru feri, tapi kepada kerajaan. Rakyat menuduh tindak balas terlalu lambat. Sistem kecemasan gagal hingga nyawa pelajar jadi taruhan dan tekanan itu akhirnya sampai ke puncak kuasa. Pada 27 April 2014, Perdana Menteri Korea Selatan ketika itu, Chung Hong-won, muncul di hadapan kamera dengan suara berat. Beliau berkata, "Sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab di atas semua kegagalan ini." Dan kemudian, beliau mengumumkan peletakan jawatan atas rasa tanggungjawab. Di Korea Selatan, tragedi ini menjadi simbol satu perkara penting. Pemimpin bukan hanya memegang kuasa tetapi memikul nyawa rakyat, dan bila kepercayaan itu hancur, jawatan setinggi mana pun tidak lagi bermakna.